Hari ni terasa nak makan aiskrim boba. Jadi kita pergilah ke Mixu. Macam nak sebut dia. Aiskrim kat sini ataupun air dia semuanya mesra wallet. Jadi bolehlah beli untuk family dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kita beli 4 aiskrim untuk dibawa pulang hari ini. Masa on the way balik tu, singgah sekejap 7-Eleven untuk hunting kad ataupun apa-apa benda menarik kat sini. Bila masuk tu macam biasa kita akan tengok dengan komik. Kat sini ada banyak juga kad-kad menarik. Antaranya kita ada Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Nak cari ada tak alternate art kat sini. Dekat belakang ni pula macam-macam jajan dan juga mainan yang ada jual kat sini. Nampak kontos ada keropok One Piece. Ni baru ni. Dan kat sini macam biasa dah, kita nak beli Monster Galaxy Card Choki. Okey, kita ambil pack ini Choco Milk. Walaupun koleksi saya dah penuh, tapi kita beli jugalah sebagai penambah koleksi tambahan. Gitu. Sampai kat rumah, abang dengan adik mereka busy pula main Lego. Adik dengan abang pasang Lego yang kita beli dekat Eco Shop baru-baru ini. Sementara mereka sibuk dengan aktiviti pasang memasang, abang pula akan fokus dengan aktiviti unpack dan kita try main Monster Galaxy Card yang terbaru yang bakal kita dapat hari ini. Okey, aiskrim kita letak dekat tepi dulu. Dan hari ini, inilah pack yang akan kita buka daripada Prince Chocolate Paste. Ni ada logo Bobo Boy dan juga kuasa di tanganmu. Sekarang jom tengok kad apa yang bakal kita dapat dalam pack yang kali ini. Alright, seperti biasa dalam satu pack ni anda akan dapat satu Galaxy Card yang di-pack dalam plastik berwarna hitam. Okey, untuk pack ini kita dapat kad Bobo Boy. Kad Bobo Boy ni efek dia best ni sebab kita boleh tukarkan kad ini dengan kad jenis Bobo Boy dari deck dan aktifkan efek terbaru kad tersebut. Boleh swap terus. Ini adalah contoh situasi di arena match pertarungan. Bobo Boy lawan Bobo Boy. Bila kita aktifkan efek yang ada pada kad Bobo Boy ni, kita boleh cari kad Bobo Boy lain yang ada dalam deck. Kita boleh gantikan kad ni dengan kad Bobo Boy baru tersebut. Okey, kita angkat deck. Jom kita cari. Kita nak ganti dengan kad apa ni? Kad Bobo Boy yang mana yang bakal kita gantikan di zone aktif? Okey, kita ambil kad Bobo Boy Beliau. Ini adalah kad yang terkuat ataupun kad paling rare yang ada di pack Choki. Jadi dengan menggunakan efek yang ada pada kad Bobo Boy ni, kita tak perlu guna Bobo Boy Taufan untuk aktifkan efek yang ada pada kad Bobo Boy ni. Sebab kad Bobo Boy Beliau ni adalah kad jenis bersyarat. Okey, lepas dah gantikan, kita shuffle balik deck dan kita aktifkan terus efek yang ada pada kad Bobo Boy Beliau, iaitu ambil kad dari zon kalah pergi ke zon menang. Efek kad beliau ni memang terbaik.